Awak bekerja lah dekat korporat mana pun, saya minta maaf. Okey. Pertama, awak kena ada lesen yang sah daripada Jabatan Laut. Lesen apa? Lesen McDom ataupun Mac Domestic tu. Yang kita kena hadir kelas dia 4-5 hari tu. Tak silap saya 2,000 lebih. Yang tu kena tanya Jabatan Laut. Okay, dan dia ada peperiksaan ni lah. Yang kedua, awak kena ada 6 bulan penyata bank syarikat. Kita kena ada penyata akaun kita selama 6 bulan. Macam biasalah kita nak loan kereta pun kena ada penyata 6 bulan tau. Kalau orang yang berniaga dia ada statement lah. Setiap bulan dia bank akan keluarkan. 6 bulan penyata bank. Tak kira lah bank mana-mana Tak kira syarikat Sdn Bhd ataupun enterprise. Yang ketiga, 1 atau 2 tahun business statement. Mana perniagaan ni kena kurang-kurang kena 2 tahun lebih lah kat atas. Nak comel. Setiap tahun kan kita ada penyata kewangan perniagaan, menyatakan untung rugi syarikat kita tu. Yang keempat, 3 penggak atau sekurangnya penggak terakhir tax statement. 3 penggak ataupun penggak terakhir tax statement. Mana anda ni seorang yang pembayar cukai lah ceritanya. Pembayar cukai, tax statement yang dah bayar tu. Yang kelima, insurans. Insurans tu nak ada lah. 5 syarat tu je. Untuk mereka yang nak buat pinjaman dengan agrotourism. Itu memang kalau bila orang tanya saya, bang, saya nak buat pinjaman nak buat benda, nak buat boat ni lah, sport fishing. Tapi saya berniaga, saya bukan nelayan. Memang dulu memang saya akui benda tu tak dapat. Apabila saya pergi ke Jamuang Raya baru ni bertemu dengan head department Agrobank Malaysia, saya berjumpa ramai orang. Jadi kita jumpa salah seorang yang head department, dia menyatakan ada kata orang skim lah, boleh panggil skim lah, skim terbaru lah. Dulu pinjaman hanya untuk nelayan, 100% nelayan tuling. Nelayan tuling. Kalau yang nelayan pasal nelayan tuling ni saya dah buat video. Apa syarat-syaratnya? Nelayan tuling ni apa syarat-syaratnya? Okey. Memang confirm lah nelayan tuling memang dapat lah kalau penuhi syarat-syaratnya. InsyaAllah. Ini untuk mereka yang berniaga. Orang makan gaji saya minta maaf. Awak bekerja lah dekat korporat mana pun, saya minta maaf. Hanya orang yang berniaga. Okey.